Dan insya-Allah pada malam ini saya akan berikan satu ijazah hadis musalsal bil awwaliyah, iaitu hadis musalsal bil awwaliyah adalah hadis yang mula-mula kita dengar daripada guru kita. Sebahagian guru kita meriwayatkan hadis yang mula-mula itu dipanggil sebagai hadis awwaliyah. Lalu apabila disampaikan hadis musalsal bil awwaliyah. Ijazah yang kita akan berikan ini adalah ijazatul am yang saya dapati daripada guru kami waliullah Syekhuna Abdullah Al-Harari Al-Ma'rufu bil Habashi. Jadi saya akan sebut hadis ini dan memberi ijazah hadis ini. Antum semua baca mengikut saya. Apabila saya menyebut ajaztukum, antum jawab qabilna. Bisa? Diriwayatkan daripada guru kami al-muhaqqiq waliyus salih Syekhul Islam Abdullah Al-Harari Al-Ma'rufu bil Habashi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikut saya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sekali lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis ini saya riwayatkan daripada Syekhina Abdullah Al-Harari Al-Ma'rufu bil Habashi, dan saya ijazahkan kepada kamu ajaztukum. Barakallahu fikum. Jadi